kuantum untuk pinjaman PTPTN itu bagi misalnya health sciences, science-based program telah pun dikurangkan ceilingnya ya, dan tidak dapat menampung memanglah peluang kehidupan harian pelajar-pelajar kita, apatah lagi pelajar-pelajar yang jauh daripada Kuala Lumpur ya, dan keluarga kembali days. So I think amat relevan bahawa pihak kita harus kali meneliti kembali dan untuk meningkatkan kuantum tersebut daripada cadangan pihak pembangkang khasnya untuk memasukkan PTPTN ini. Kalau PTPTN dimasukkan, peluang budak-budak kita dari Sabah dan Sarawak khususnya dalam bidang sains dan nursing sama ini hampir tipis kerana kemampuan untuk nak pergi melaburkan masa dan masa depan dalam bidang-bidang sains khasnya seperti nursing dan health sciences yang lain ini will be very tipis lagi. So saya rasa komen itu berpatutan dan saya akan bangkitkan kepada rakan-rakan saya dan rakan untuk membincangkan perkara ini. Sebenarnya sebelum ini pun sudah pernah dibincangkan bahawa opportunities dan peluang for our students to get access to financing of education tak banyak banking bank untuk memberikannya, lain daripada pihak jentera kerajaan seperti MARA, seperti yayasan-yayasan negeri dan seterusnya. Hanya 2-3 saja pihak financial institution yang sedia untuk memberi pinjaman, borrowing for the purpose of education. See? And then the conditions are as stringent as any loan requirement. You have to give assets to be mortgage and so forth. So it has been very difficult actually. So I think rayuan untuk merujuk kembali dan menaikkan kuota itu adalah sesuatu yang berasas, dan saya akan sampaikan pesanan itu dalam pada rakan-rakan saya.